Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Baiklah, untuk meneruskan sesi kita pada hari ini, iaitu sesi bicara buku yang bertajuk Kisah di Lautan Pelayaran Mengelilingi Dunia. Yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Roslan Abu Syukur selaku pembicara kita pada hari ini. Yang bersama Encik Muhammad Faizal Aziz selaku moderator kita pada hari ini. Jadi sebelum saya serahkan pentas kepada Encik Faizal, suka untuk saya memperkenalkan dahululah sedikit biodata Profesor Datuk Dr. Roslan Abu Syukur selaku pembicara kita pada hari ini. Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Roslan Abu Syukur merupakan seorang profesor di Jabatan Fizik Gunaan, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan tokoh akademik yang disegani dalam bidang fizik dan juga penyelidikan bahan termaju. Antara pengiktirafan tertinggi yang pernah beliau terima ialah Anugerah Saintis Muda Negara dan juga Malaysia Tourist Science and Technology Award atas sumbangan cemerlang beliau dalam bidang sains dan teknologi negara. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan pentas bicara buku kita pada hari ini kepada Encik Muhammad Faizal selaku moderator. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada tuan-tuan majlis. Terima kasih juga kepada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan Penerbit Hakim dan juga penerbit UKM atas liputan dalam sesi bicara kepada hari ini. Yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Roslan Abu Syukur, para tetamu dan juga para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berpeluang untuk mengikuti satu pengalaman gembira yang sangat luar biasa yang telah dilalui oleh Profesor Datuk Dr. Roslan dan juga Datuk. Pada awalnya saya agak teruja menerima satu naskah daripada naskah ini liputan terkini oleh UPN dan kandungannya sangat boleh dikatakan sangat mengujakan sebab dia menceritakan pengalaman sebenar seorang yang mengikuti pelayaran tersebut dan betul-betul tentang orang. Jadi pengalaman Datuk Roslan kali ini apabila saya baca, saya lihat banyak yang beliau informasikan kepada pembaca dan memberi inspirasi juga kepada pembaca. Saya kira tanpa melengahkan masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Pertama-tama sekali saya ingin menarik perhatian pada hari ini semua tentang apa sebenarnya inspirasi Prof untuk menulis ataupun untuk mengelilingi dunia melalui apa? Apakah? Okey, apakah inspirasi? Okey, alright. Yang utama. Terima kasih Encik Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada semua yang hadir pada tengah hari ini untuk mengikuti kisah pelayaran mengelilingi dunia yang saya lalui pada akhir tahun 2024 selama 100 hari. Tadi Encik Faizal bertanya apakah inspirasi untuk mengelilingi dunia ni. Kan saya rasa semua orang ada inspirasi untuk mengelilingi dunia tu. Tapi mungkin tak banyak kekangan dan banyak banyak soalan lah untuk menurunkan hasrat tu. Tapi saya rasa sebagai seorang ahli sains dan juga sebagai seorang insan di dunia ni, saya ingin kurang-kurang sekali mengelilingi dunia dan saya sedia untuk menghadapi apa jua asalkan matlamat itu tercapai lah. Okey, sebagai seorang ahli akademik yang saban hari berhubungan dengan pendidikan, pengajaran di UKM,
Oke, terlebih dahulu saya ingin adalah seorang pakar dalam fisik sekolah yang sangat bermanfaat. Jadi sebenarnya jarang kita lihat seorang ahli fisik ataupun saintis yang mempunyai kegemaran untuk mengembara. Kebanyakannya masih dihabiskan di mana di kelas-kelas. Tapi Proloslan bagi saya sangat istimewa karena mempunyai hobi yang tinggi itu mengembara. Bagaimana? Oke, soalan saya, faktor-faktor utama yang sangat menarik perhatian Prof untuk berjalan melihat dunia, melihat belahan dunia yang lain. Detik-detik utama atau detik pertama yang memberi orang kata motivasi ataupun sebagai seorang saintis, bagaimana untuk Prof melihat dari dua kacamata berbeza daripada sisi saintifiknya dan pelayaran. Okey, sebenarnya salah satu punca saya decided merancang untuk mengelilingi dunia ni sebab sebelum ni saya ada menulis sebuah buku tajuknya Einstein di Malaya. Albert Einstein di Malaya. So dalam buku tu Albert Einstein berlayar daripada Eropah ke Malaya, ke Penang dan Melaka dan seterusnya ke Jepun. So saya dalam pelayaran itu Einstein memberi perasaan dia apabila dia sampai di Melaka, apa yang dia nampak di Pulau Pinang dan apa yang berlaku di atas kapal dan sebagainya. Ini yang saya kata saya pun nak merasai yang sama juga, pengalaman yang sama juga. So sebab itulah saya membuat pelayaran itulah. Okey, maknanya Albert Einstein ini menjadi sebuah salah satu inspirasi Prof. Disebabkan Albert Einstein pada bila? 1923. 1923 untuk maklumat tuan para hadirin. Albert Einstein seorang tokoh saintis terkenal di dunia, semua satu dunia mengenali beliau. Telah membuat satu perjalanan daripada Jepun, daripada Eropah ke Jepun dan singgah di Malaya. Yaitu di Pinang dan juga Melaka. Jadi ini memberi satu inspirasi juga, salah satu inspirasi kepada Prof untuk boleh dikatakan menjejaki apa yang dilakukan oleh Albert Einstein. Memandangkan Prof seorang profesor dalam bidang fizik yang mempunyai minat ataupun kekaguman tersendiri kepada Albert Einstein. Itu maksud saya itulah. Okey, Prof. Sepanjang perjalanan daripada boleh Prof ceritakan sedikit Prof permulaan pelayaran itu daripada okey, Prof mungkin ada sedikit slide kita tunjukkan untuk lebih kita memahami. Okey, ini adalah kapalnya yang saya naiki. Kapal ini membawa 1,700 penumpang, kebanyakan daripada Jepun, dan di situ yang bulat tu adalah bilik saya. Dan ini adalah buku Albert Einstein yang saya tulis, yang memberi saya inspirasi untuk menjelajahi dunia. Ini ditulis pada tahun 2020 yang lepas ya. Okay, so ini adalah pelayaran laluan pelayaran bermula daripada Yokohama dan saya bermula daripada Singapura dan kemudian ke Port Louis di Mauritius, Port Elizabeth, Cape Town, Las Palmas, Casablanca, Porto, Belfast, Liverpool, Iceland dan kemudian ke New York dan Panama Canal, Chile, Machu Picchu, Easter Island dan seterusnya balik ke Yokohama dalam masa 100 hari. 100 hari. Kalau dibandingkan dengan pelayaran oleh Panglima Awang Hitam,
Ini kapal Ini Magellan. adalah kapal Magellan. Ferdinand Magellan. Okay, next one. Okay, setelah kita tengok kapal Magellan, dia hanya 26 meter. Dan kapal yang saya naiki itu 268 meter. Maknanya kapal Magellan ni 1/10 saja saiz dia berbanding dengan kapal yang kita naiki lah. Okay, dan kapal Magellan boleh berlayar 4 hingga 5 knot dalam 10 kilometer sejam. Manakala kapal yang saya naiki itu 21 knot maksimum. Okay, right. So next. So di atas kapal ni kita ada sesi penerangan mengenai tempat-tempat yang akan dilalui. Ini termasuklah kalau sampai di Iceland tu, sebelum sampai di Iceland, kita akan diterangkan bagaimana aurora terbentuk dalam bahasa Jepun dan ada translation dalam bahasa Inggeris. So ini adalah gambar saya di atas kapal semasa di Iceland selama 5 malam mendapat pemandangan aurora tu. Okay, teruskan kan? Okay. Next. Menarik. Okay, ini adalah bilik dia. Okay, so it's like a 5-star hotel. Okay, only that is floating and dia bergerak. Dan ini adalah pemandangan daripada kabin saya. Ini pemandangan di Singapura. Ini adalah tempat restoran makan. Ada lebih kurang 10 restoran makan di situ. Okay, next. Ini adalah makanan-makanan di atas kapal tu. Okay, lagi. Terus. So macam-macam makanan ada. Ada yang dilarang di Indonesia. Ada juga bila di tempat-tempat di Peru dan sebagainya. Okay. Next. Ini adalah aktiviti-aktiviti di kapal. Semuanya dituliskan dalam buku ni ya. Okay, next. Ini adalah perjalanan merentasi garisan khatulistiwa ke Mauritius dan kemudian ke Port Elizabeth dan kemudian ke Cape Town. Ini mengambil masa daripada Singapura ke Mauritius lebih kurang 10 hari. So maknanya 10 hari tidak melihat daratan. Okay, next. So sampai di South Africa, kami pergi ke safari untuk melihat binatang-binatang yang ada di sana ya, the Big Five. Okay, next. Ini adalah pemandangan Table Mountain di Cape Town. Satu mountain gunung dengan dataran di Cape Town. Yes. Alright, next. Ini adalah selepas di Cape Town mengambil masa 2 minggu, 14 hari untuk sampai ke Canary Island. So maknanya 2 minggu tidak melihat daratan. Okay, ini adalah pemandangan semasa senja. Semasa senja memang cantik. Okay, next one. Lepas ini adalah lagu yang saya pernah dengar tetapi dimainkan di atas kapal ni dan saya Ini tuan-tuan perasaan lagunya. ya kita bahasa lagu ni kan. Tapi ada rahsia di sebalik lagu ni. Kita dengar. Ada di belakang saya tengok begini-begini. Terang ini. Kita waktu ya. Ini adalah pemain daripada Amerika Selatan. Ini adalah di bahagian tengah kapal yang dipanggil atrium. Review dia kejap.
Alright. So, okay, kan saya boleh cakap. Okey, mungkin ada yang tahu lagu ni kan. Ini lagu ni familiar dengan kita Indonesia. Macam joget-joget sikit, dangdut sikit. Yang putera merah kuat. Kopi dangdut. Lagunya kopi dangdut, tapi rahsia di sebalik lagu ni, Prof mungkin boleh cerita. Sebenarnya lagu ni ada berasal daripada Colombia 1950-an dan dipopularkan oleh penyanyi daripada Venezuela. Wah. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. I see. Kopi dangdut dikeluarkan Indonesia. Rupanya berasal dari Colombia. Okay, next. Okey. So selepas itu kami pergi ke Canary Island, Casablanca dan Porto. So mungkin ke Canary Island dulu. Ini adalah pemandangan di Canary Islands. Ini adalah di pelabuhan Canary Island, ada beberapa kapal pesiaran yang singgah di sana. Next one. So ini adalah di Casablanca. Casablanca. Orang lama tahu lah. Saya Ini Mix Cafe dalam Casablanca. Makanan di sebelah. Next. Kemudian kami ke Porto, di mana J.K. Rowling pernah mengajar dan mendapat gelar menulis buku-bukunya. Okay, next. Ada kadang-kadang ada ribut, ada satu ribut yang besar yang melanda kapal ni, dan kapal terpaksa membuat ubah laluan sebab banyak kawan dah mabuk Alright, so next. So daripada yang laluan merah tu ditukar ke laluan yang biru di Iceland. Okay, so next. So ini adalah pemandangan di Iceland dari balkoni kapal. Next. So ini adalah aurora semasa di atas kapal tu ya. Dan kapal ni daripada Iceland dia menghampiri Greenland dan melalui Labrador Sea untuk sampai ke New York. Okay, next. So sampai di New York kami pergi ke ke Princeton University di mana saya pernah bekerja dan bertemu dengan host-host kawan-kawan lama di New York. Ini adalah Princeton University di mana saya pernah bekerja, dan ini adalah rumah Albert Einstein di Princeton yang saya ambil gambar pada masa-masa itu. So daripada Manhattan Terminal tu saya menyewa sebuah kereta dan mengambil masa 1 jam untuk sampai ke Princeton. Okay, next. So ini adalah pejabat lama saya di Princeton University, dan di Princeton ni jabatan dia telah menghasilkan 40 pemenang hadiah Nobel, dan pada masa ini ada 5 orang yang masih di jabat tu, dan di sebelah bawah tu adalah dengan P.W. Anderson, seorang pemenang hadiah Nobel yang menjadi host saya semasa ini. Okay, next. So sesiapa yang pernah tengok movie Oppenheimer, penggambaran di mana Oppenheimer bertemu dengan Einstein, bertanyakan sama ada bom atom ini akan meletupkan dunia, tapi Albert Einstein kata saya tak nak tengok calculation tu, tapi saya rasa dia akan berlaku. Okay, so itu adalah di Institute for Advanced Study di Princeton, dan Institute Advanced Study ini adalah satu institut yang banyak menghasilkan penemuan-penemuan baru.
Okay, both at GPS, black holes, and so on and so on. Okey bos, saya diperlukan Institute of Animal Study ini bukan sebagai lokal universiti. Dia bukan sebagai daripada universiti, tapi dibiayai oleh penerima-penerima private, lebih kurang setengah bilion ringgit untuk setiap tahun diberikan. Private institute lah, It's a private institute. semua dia berada di Malaysia. Yes. Alright, next. So lepas tu daripada New York, banyak lagi cerita dalam buku ni, saya banyak skip ya. So kena beli buku ni untuk dapatkan gambaran yang penuh. Kemudian kami Nanti kita akan ada satu sesi slot jualan buku dan special hari ini ada pada hari ini semua hari ini ada special price, special discount dan juga tanda tanya Prof. Siapa yang beli buku ini akan dapat tanda tanya Prof. Dan mungkin boleh bertanya soalan-soalan yang agak personal yang sekali ditanyakan ke orang awam di sini. Okay, Prof, teruskan. Okay, alright. So lepas tu kami melalui Bermuda Triangle. Mungkin ramai pernah dengar Bermuda Triangle kan? Dan it's uneventful. Lautnya amat tenang selama 15 jam. Tak ada apa-apa. Dan kemudian kami masuk ke Caribbean Sea. Okey Prof, sebelum Prof teruskan, masa ada sedikit ini Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda ni memang menjadi satu kejutan juga ataupun misteri kepada semua ramai pembaca. Tapi Prof sendiri dah melalui tengah-tengah segitiga Bermuda. Jadi mulai hari ini mitos ataupun misteri terbongkar. Maknanya tidak ada apa misteri pun di Bermuda Triangle sebab kapal yang Prof lalui sangat tenang, meluncuri. Itulah kejutan sebenarnya Prof. Okay. Okey Prof, teruskan. Okey, kadang-kadang orang kata boring ke tidak ya? Bosan, dia tidak 100 hari atas kapal kan? Kadang-kadang waktu maghrib juga kita boleh duduk dekat deck dan tengok matahari turun. Dan ini selepasnya adalah salah satunya di mana dalam masa 15 minit langit daripada berwarna jingga ke berwarna biru. Okey, next. Siapa tukar warna biru kan? Alright, cukuplah tu ya sebab masa kita tak ada. Selepas itu kami melalui Panama Canal, terus Panama Canal. Okay, yes. Dan gambar ini diambil dari semasa melalui kunci-kunci air. Okay. Sebab kalau kita tengok Panama ni, dia antara lautan Pasifik dan lautan Atlantik, dia 82 km saja dan kena melalui kunci air dan ada 3 kunci air. Mana kapal tu kena naik dan masuk Tasik dan kena turun balik dan lautan Pasifik. Dan masa nak kunci pertama tu, ramai yang berebut, ini yang funny ramai yang berebut nak ambil gambar tu. So saya pun duduk kat belakang. Tapi lama-lama saya dapat ke depan dan semua orang tolak saya. Okay. Tapi kedap-kedap hujan 5 minit hujan panas. Akhirnya saya dapat gambar tu dalam masa 1 jam. Dan bila dah habis tu saya tengok kat belakang semua dah tak ada dah. Sebab letih kan perubahan cuaca tu. So Japanese yang tadi yang selalunya agak lembut dia jadi kasar. Tapi lepas 1 jam dia pun give up juga. So saya tinggal seorang je dekat atas. Right, so ini adalah Panama Canal. Dia kena naik kunci air ni baru dapat daripada lautan Atlantik ke lautan Pasifik. Okay. Dan apa yang saya dapati ialah bila keluar daripada lautan Atlantik masuk ke Pasifik, saya dapati bahawa laut di Pasifik ni lebih tenang. Okay, lebih tenang. So oleh itu saya pun tanya ChatGPT, what's the difference, apa bezanya lautan Atlantik dengan lautan Pasifik? Sebab ini laluan dalam masa sehari.
kalau let's say Pasifik satu bulan lepas tu Atlantik, mungkin kita tak dapat bezakan. Tapi sebab dalam masa satu hari antara Atlantik dan Pasifik saya dapat bezakan. So saya tanya ChatGPT apakah bezanya Atlantik dan Pasifik. Rupanya Atlantik ni lebih masin, dia lebih higher density, so dia lebih susah dia lebih berat daripada lautan Pasifik. Okey, Prof, inikah yang apabila saya baca buku ini, saya terjumpa satu statement yang menyatakan Prof hilang satu hari. Betul. Jadi saya agak unik dalam buku ini sebab dalam satu perjalanan yang panjang, Prof ada menceritakan, dan ini memang dialami oleh ratusan tahun dulu juga, pelayar akan kehilangan satu hari. Maknanya dia akan skip satu hari setidaknya berapa hari bulan. Kehilangan satu hari ini memang misteri atau boleh dijelaskan secara Okay, sebenarnya very good question. Pelayaran mengelilingi dunia tidak sama dengan perjalanan kita pergi Alaska ke pergi Iceland, ini tak sama. Perjalanan mengelilingi dunia ada 3 consequences. Pertama ialah ia adalah perjalanan on a planetary scale, pada skala planet. Kedua, ia adalah perjalanan cosmic journey. It's a cosmic journey kerana ia sentiasa mengejar matahari. Yang ketiga, pelayaran mengelilingi dunia adalah pelayaran yang merentas masa, time travel. Maknanya kalau I punya phone, setiap hari saya ambil gambar, tapi pada 16 hari bulan, saya tidur 16 hari bulan, saya bangun pada 18 hari bulan. So 17 tak ada. Even dalam phone saya pun tak ada gambar 17 hari bulan. So it's a time travel. So setiap orang kena baca buku ni dan mengalaminya sendiri. Okay? Okey, Prof, sebelum Prof lanjutkan, sebab tu saya mendapat buku ini sangat luar biasa dari segi penceritaan. Dia berani menggabungkan penceritaan secara saintifik walaupun sedikit, dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah diceritakan di mana-mana buku sekalipun. Dan saya dapati, dan Prof juga beritahu, buku ini pertama kali ditulis oleh pelayar itu sendiri, penulis itu sendiri, yang sebelumnya kebanyakan ditulis oleh orang lain. Jadi ini pengalaman pertama Prof, dan pengalaman paling sangat unik, paling mahal sekali. Okey, Prof, silakan. Alright. Okay, next one. So ini okay, selepas tu sampai di Lima Peru, dan dari Lima Peru kami ingin ke Machu Picchu dan menaiki kapal terbang. So kapal tu berhenti selama 4 hari di Lima dan kami menaiki kapal terbang ke Cusco. Cusco adalah kalau di Eropah, Rome. Cusco adalah Rome di Amerika Selatan. Okay. So next. So ini adalah Cusco, Peru, dan kita tengok bangunan-bangunannya yang tak siap. Ada sebab apa bangunan ini tak siap, dan kena baca dalam buku ni sebab apa bangunan ini tak siap. Satu bandar Cusco ni bangunan dia tak siap dan ada sebabnya. Okay. Dan ini adalah Machu Picchu. Okay. Satu tempat di mana Spanish pasukan Spanish tidak jumpa sebab orang-orang Inca telah memusnahkan jalan ke Machu Picchu. Ini adalah satu-satunya temple dia yang tak diusik. Okay, next one. Ini gambar dia, gambar di Machu Picchu, dan kita boleh masuk. Right. So ini satu lagi. Okay, next. So ini adalah ini adalah Inca Trail. Inca Trail ni adalah laluan dari seluruh Amerika Selatan sepanjang 33,000 kilometer, semuanya menuju ke Cusco. Kalau di Eropah, all roads leads to Rome. Di Amerika Selatan, all road leads to Cusco, dan mereka menggunakan lama untuk mengangkut barang, dan mereka tidak menggunakan roda. Satu empire yang tidak menggunakan roda. Satu soalan, Prof. Yes. Kenapa mereka tidak punya kuda atau tanah? Lama ini juga haiwan. Ya, sebab kaki lama ni dia lembut dan dia boleh sesuai untuk digunakan pada jalan Inca yang lama ini.
dan juga lama ini dia boleh mengangkat sehingga 30 kilogram. Kalau kita letak 31 kilogram, dia akan duduk, dia tak mau berjalan. Okey. Dan dia selepas 11 kilometer dia pun akan duduk, dia tak mau jalan sebab dia nak makan. Sebablah fakta baru. Dalam buku ni juga ya. Okey. Semua diceritakan dalam buku. Okay, next. So saya juga berkesempatan, saya lecturer kan, so memang nak bagi lecture lah kan, atas kapal pun bagi lecture juga. So saya memberi satu syarahan di atas kapal dan dihadiri oleh sahabat saya yang belakang saya, Mr. Tan, yang ada di sini. Dan tajuk syarahan saya adalah Einstein di Malaya, ada dijual di sini di buku hari ini. Dan Einstein di Malaya ni telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan diterbitkan oleh Cambridge Publisher dan juga telah diterjemahkan dalam bahasa Cina. Okay, next. So ini adalah okay, next. So saya berkesempatan untuk bertemu dengan kapten kapal, Kapten Hasama, dan saya telah membeli dia senaskah buku ini. Dan saya tanya dekat dia, saya mungkin akan tulis buku mengenai pelayaran ni. Boleh tak saya nak tengok navigation room? Sebab sebenarnya tak boleh masuk navigation room. Okay. Tapi dia kata, okay, let me know your phone number, your room number, so I will contact you. Dan seterusnya dia beri saya keluar. Okay, next. Okey, Prof. Right. Kita ada sikit hari ini. Ada cerita lucu di sebalik Kapten Hasama. Oh, okay. Prof ada menceritakan sesuatu tentang beliau. Okay. Kongsikan sikit, Prof. Okay, mungkin saya tak boleh kongsi kat sini lah, sebab dia salah satu Kita simpan. clickbait dalam buku ni lah. Simpan untuk membaca. Okay. Ya, ada satu kisah lucu dengan Kapten Hasama ni ya. Right, so next. So lepas daripada 5 kami ke Pulau Easter. Pulau Easter ni adalah satu tempat di mana membuatkan saya nak pergi mengelilingi dunia ni, sebab Pulau Easter ni susah nak pergi. Okay. So di Pulau Easter ni pulau yang kecil, penduduknya dalam 6,000 orang. Kapal kami ada 2,000 orang termasuk anak kapal. So tidak semua boleh masuk naik ke atas pulau ni, dan kami menaiki kapal hanya 500 orang sehari boleh naik ke pulau ni, dan kami menaiki bot-bot kecil ni untuk sampai ke pulau ni sebab kapal besar ni tak boleh masuk ke dalam ni. Okay, next. So dan ini adalah lagu daripada penduduk di Rapa Nui, East Island. Okay, kita next one sebab lagu ni akan sambung dekat di Easter Island. Okay, right. Dia video. Boleh patung-patung kamu. Ya. Tenang, boleh selalu. So ni masa kita sekolah kan, kita selalu tengok patung-patung ni. So tapi saya nak tengok sendiri patung-patung ni dan siapa yang buat patung-patung ni kan. So ini adalah satu cara lah untuk hadiah mengelilingi dunia tu lah. Katanya ada misteri Prof di sebalik patung. Betul misteri. Ya, ada misterinya. Sebab kita tak tahu siapa yang buatnya. Katanya alien, tapi hari ini kita tahu siapa buat lah. Semua dalam buku. Okay. Alright, next. So ini adalah kalau yang terbaring tu kan, kita selalu tengok dia kat National Geographic kan selalu kalau pasal mouse statue di Easter Island, kita nampak yang ni patung ni. So pada hari tu saya dapat jumpa dia in flesh and blood. Okay. Right, ini adalah senja di kapal. Okay, next. So saya dapat sertifikat untuk kerana mengelilingi dunia. Dan seperti yang dijanjikan oleh Kapten Hasama, dia membawa saya ke navigation room, dan bolehlah saya tulis sedikit dalam buku ni mengenai navigation room tu. Saya rasa hampir habis. Next one. Okey, ini dalam buku ni menaiki kapal di Singapura, Gelora di Lautan Hindi, dan Nasib si Dodo di Mauritius. Penumpang misteri, okey, kena baca siapa dia penumpang misteri tu. Laut Sargasso, mungkin tak pernah dengar Laut Sargasso.
tapi kena tahu daripada buku ni ada saya nyatakan apa dia Laut Sargasso. Porto, Liverpool, Belfast dan ribut di Pulau Faroe tadi yang saya tunjukkan video. Aurora Borealis di Iceland, tanah api dan ais. Kota New York dan rumah Einstein di Princeton. Melintasi segitiga Bermuda dan terusan Pernama. Laluan Empire Inca, Cusco dan Machu Picchu. Misteri Pulau Easter di Lautan Pasifik. Buah sukun dan kisah pemberontakan di Tahiti. Samoa dan pusat navigasi dan pelabuhan terakhir di New York di Yokohama. So itulah I think itu just slide untuk hari ini. Saya kagum melihat perjalanan Prof kali ini melalui ekspedisi ataupun pelayaran di dunia. Dan pelayaran ini bukan perjalanan yang biasa-biasa ataupun sebagai pelaku. Sebenarnya ini macam sedikit ada dedication, ada unsur-unsur saintifik di dalam yang diterangkan secara ringkas oleh Prof. Okey Prof, kita mungkin kalau ada sempat ya kita bertanya soal. Kalau ada soal Satu atau dua soalan ringkas daripada hari ini. Kalau ada, siapa yang boleh? kalau yang berminat kita bertanya. Oh, ada soalan. Satu soalan Pak, dalam masa yang bisa. Pertamanya tahniah kepada Bahagia Prof Datuk dan Datin juga yang telah melalui dan memperolehi pengalaman yang saya fikir pengalaman yang sangat mahal, dan tentunya kemahalan pengalaman itu ada harganya. Jadi saya nak tanya, untuk perjalanan 100 hari berdua dengan isteri, sebab saya pun terfikir juga, saya juga ingin melalui perjalanan dan pelayaran ini. Berapa agaknya harganya? ini saya pasti semua orang ingin bertanya kan. Dah agak dah soalan ni. Berapakah harga dia kan Nak jawab boleh ataupun nak simpan boleh? Saya jawab macam ni lah. Kalau untuk dua orang dengan maybe view ada yang tak bagus, view kapal tu kan, ada duduk dalam atau duduk luar atau ada balcony. So ada yang tak ada balcony. So harganya kalau untuk orang antara sebuah Tesla dan sebuah BMW 3 Series. Oh, boleh bayangkan ya? Boleh bayangkan? Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bagi datang daripada MTM. Mungkin ada lagi satu soalan. Hello, Assalamualaikum Prof. Ada soalan sebab saya dengar halfway tadi. Saya rasa very interesting book lah. Antara plan untuk komersialkan buku ni ada tak? Sebab I think rare, very rare experience, very rare roots and what not lah. Nak komersialkan, I think semua orang patut, like, macam contohnya ada buah sukun and what not lah. Plan untuk komersialkan buku ni. Actually, I'm open to any plan for commercialization. At this point, pada masa ni, saya yang happy sebab buku ni dah terbit. Dan kemudian saya rasa ada banyak spin off lagi daripada buku ni, dan saya terbuka kepada apa-apa plan lah untuk memberi lebih impact buku ni. Okay? Dan saya rasa buku ini sepatutnya dibaca oleh rakyat Malaysia sebab sebenarnya kita pun digalakkan membarat sama itu kan. Okey Prof, satu soalan yang mungkin daripada saya sendiri yang mungkin agak sedikit. Bila Prof layar seperti kurang 100 hari ini kan, 1 hari ini di dalam kapal ada keluar 100 hari yang panjang. Apa Prof rasa sebenarnya nak kata falsafah dengan falsafah lah, dia macam pengajaran ataupun lebih kurang apa yang Prof rasa tu? Okay. Pengalaman Soalan yang bersifat falsafah lah ya. Apa yang saya rasakan ialah
Kadang-kadang kita solat dalam kapal, dia tak sama dengan solat biasa. Zuhur arah dia lain, asar arah dia lain kan, macam tu. Dan juga kadang-kadang berombak dan kita rasa macam agak macam terancam jugalah kan, macam tu. Tapi akhirnya adalah Malaysia ni adalah negara yang paling baik. Indonesia is the best country. We have all the food, we have very good, everything is best. Kalau boleh kita kurangkan politik kan, Yes. dia akan jadi heaven. Amin. So sepanjang perjalanan Prof ni dah 18 pelabuhan, kita sudah 18 atau 19 pelabuhan negara saya kira tadi di dunia. Akhirnya Prof cakap Malaysia is the best, Malaysia is the baik, kurangkan politik. Okay, Prof. Alright. Okey, ada lagi soalan? Ada nak buat katanya? Yes. Ada soalan daripada saudara kita di belakang. Ada. Saya ke? Amalia tadi. Assalamualaikum. Ada dua soalan ya? So, Dua soalan. alright. Saya tak pernah merasa belayar macam ni. Bila saya tengok buku macam ni, saya rasa teruja. So insyaAllah lah ada rezeki memang teringin lah. Terima kasih lah hari ni menerangkan semuanya. Alhamdulillah. Tapi tadi saya dapat jawab pasal lagu tadi tak ada hadiah tu. Itu tanya pengayu Ada soalan dari Amalia. Amalia ni student saya dulu. Dulu saya tanya dia, sekarang dia tanya saya. Okey, silakan. kita tanya. Assalamualaikum Prof. Pertama sekali terima kasih kerana menulis buku ini sebab sekurang-kurangnya orang lain yang bakal membaca buku ini mendapat gambaran bagaimana pelayaran mengelilingi dunia. Okey, soalan saya ialah kebiasaan kita adalah untuk meluangkan lebih banyak masa di daratan. Tetapi apabila Prof selama mungkin beberapa minggu secara berturut-turut berada dalam sesuatu yang bergerak, bukan di daratan, sebaliknya di lautan, mungkinkah terdapat kesan barangkali kepada kesihatan? Okey, soalan yang baik. Adakah mabuk? Kan sebab saya kalau naik ferry sikit pun saya mabuk. Okey, sebenarnya untuk persiapan pergi ni, saya bawa 50 pil motion sickness, tahan mabuk. 50 pil Berapa yang saya gunakan? Kosong. Saya tak guna langsung. Sebab lepas 2-3 hari di atas kapal, you akan get used to it. So don't worry mengenai mabuk. Okay? Ada mabuk laut. Ya, ada mabuk. Tapi bila masuk darat, ada mabuk sikit. Mabuk darat sekarang. So sebab saya kena pergi sekali lagi lah. Okey, itu mungkin soalan terakhir lah untuk sesi ini sebab masa sangat mencemburu kita. Okey, satu sedikit pengumuman lah. Sekali lagi sebenarnya, hari ini ada special price, special discount daripada penerbit dan dapat tanda tangan oleh Prof. Sekiranya membeli direct nanti 25, okey, discount 25%, 20% hari ini. Okey, untuk dapatkan tanda tangan Prof mungkin lepas sesi ini boleh kita ada booth di belah kiri hadirin. Dan juga boleh berjumpa dengan Prof Datuk lah selepas ini. Okey, untuk yang terakhir ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof dan kepada penerbit juga kerana yang menghadiri satu sesi ini, dan juga terima kasih juga kepada penganjur Pesta Buku Bangsa dan juga MAPIN. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Presiden Dr. Dr. Syukur atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi.